Baru-baru ini, Israel ditimpa dengan musibah kebakaran hutan yang terbesar dalam sejarah. Ini cuma beberapa bulan setelah California mengalami fenomena kebakaran yang seakan-akan macam kiamat. Lebih ironi, kebakaran ini berlaku pada ketika hari kemerdekaan negara majoriti mat-mat Yahud ni, iaitu pada 30 April. Maka sambutan yang sangat-sangat penting bagi mereka tersebut terpaksa dibatalkan kerana keadaan darurat. Cumanya yang lebih ironi adalah apabila kita baca apa punca sebenar macam mana kebakaran yang sangat dahsyat tu boleh berlaku. Setelah Israel menghalau penduduk Palestin keluar daripada tempat kediaman asal mereka sendiri pada tahun 1948, agensi dana kebangsaan Yahudi kemudian menanam lebih daripada 240 juta pokok. Kebanyakannya adalah pokok pine. Ya, pokok pine yang korang duk tengok dekat negara-negara Eropah tu. Pokok-pokok ini ditanam di seluruh negara, di tempat-tempat yang rata-ratanya merupakan bekas kawasan kampung-kampung Arab yang telah pun dihalau penghuninya. Dan ia didanai oleh mat-mat Yahud di seluruh dunia. Sampai sekarang pun penajaan untuk menanam pokok-pokok pine ini masih lagi berlangsung. There's no better gift to give or receive than one that can connect you with nature and your homeland. JNF has made it super easy for you to order your tree certificate online. Just go to jnf.org/trees, pick which special occasion it's for, order your tree online, and let's get planted. Tapi pokok-pokok pine ni memang bukanlah pokok asal di negara Palestin tersebut. Kenapa mereka tanam pokok-pokok asing ni? Rupanya sebelum mereka menanam pokok pine itu, mereka mencabut dulu tumbuh-tumbuhan asal tempat tersebut. Pokok zaitun, pokok carob dan pokok-pokok yang berbuah. Yang penduduk-penduduk asal di situ telah pun menanam selama bergenerasi-generasi. Tumbuhan yang diusahakan oleh penduduk asal tu kena cabut dan digantikan dengan pokok pine yang asing ni. Berbanding dengan tumbuh-tumbuhan asal, pokok-pokok pine yang baru ditanam ini dia tak berapa berguna sangatlah untuk penduduk asal. Bukannya ada macam buah kelapa korang nak panjat ambil. Maka itulah sebab penulis macam Susan Nathan dan sejarawan macam Ilan Pape, mereka temuilah apa sebab sebenarnya kenapa mereka ni duk tanam pokok pine dekat negara Palestin, iaitu untuk mereka buang sejarah penempatan penduduk asal Palestin. Termasuklah pokok-pokok yang mereka tanam selama bergenerasi-generasi dah kena tukar sepenuhnya dengan spesies penjajah. Dan penduduk-penduduk baru di tempat tersebut dapatlah menyusahkan penduduk-penduduk asal dengan pokok pine ni. Untuk pastikan penduduk asal tak dapat nak manfaatkan pun tanah yang asalnya milik mereka untuk tanam tumbuh-tumbuhan asal. Pokok pine pun mereka tumbuh dengan agak cepat, jadi ia dapat mempercepatkanlah proses untuk halau orang-orang Palestin daripada tempat tanah asal mereka. Dan daun pokok pine yang lebat tu dapat menyembunyikan batuan-batuan kampung-kampung Arab yang telah pun dimusnahkan menurut Ilan Pape. Tapi itu pun macam tak berapa nak menjawab kenapa nak kena pilih pokok pine. Sebabnya banyak mat-mat Yahud yang datang ke Palestin ini asalnya mereka adalah daripada Eropah. Jadi mereka nak dapat pemandangan asal macam tempat asalnya orang tu. Wow, perangai kan? Cerita dia puluhan tahun sebelum kebakaran besar yang berlaku baru-baru ni, saintis malah daripada geng-geng mereka sendiri pun dah bagi amaran dah bahawa bila mereka tanam pokok-pokok pine ni punya banyak dan cuma ada satu jenis je pokok ni yang ditanam, ia sangat-sangat berbahaya. Mereka kata hutan yang hanya terdiri daripada pokok-pokok penjajah pokok pine tersebut adalah macam kau kumpul tong minyak dekat dalam hutan. Getah pine, jejarum dia, buah acorn pine dan batang kayu pine terbakar dengan cepat.
Dan kemudian ia tersebar ke sistem akar dia yang tumbuhan lain tak dapat tumbuh untuk membasahkan tanah. Buah acorn pine tu pula bila dia terbakar dia meletup, jadi dia lagi menyemarakkan api ke seluruh hutan. Pada tahun 2010 pun pernah berlaku kebakaran hutan besar dan pokok ini pernah dipersalahkan. In a matter of hours, it had become the biggest fire in Israel's history. Tinder-dry pine forests exploded. Cumanya pemimpin-pemimpin Israel ni macam biasalah, mereka tak pernah salah. Yang akan dipersalahkan adalah orang-orang penduduk asal kawasan tersebut. Mereka kata penduduk Palestin ni lah punca kepada kebakaran. Mereka pergi bakar hutan ke apa kan. Siap kata dah ada tangkap lagi beberapa orang Palestin. Punca sebenar masih dalam penyiasatan, tapi ada yang kata suspek utamanya adalah pendaki-pendaki. Sebab waktu berlaku kebakaran tu dandan pula ramai pendaki-pendaki di kawasan Zion. Masalahnya sebelum daripada kebakaran itu berlaku lagi, agensi meteorologi diorang sendiri dah bagi amaran awal-awal. Kawasan tinggi tengah berisiko tinggi untuk alami kebakaran. Seminggu tu lagi sebenarnya dah ada kebakaran dekat tempat lain. Cerita dia seperti mana kebakaran di Los Angeles baru-baru ni, angin yang bertiup kencang menyebabkan api tersebar laju. Ditambah dengan musim kering sebab jarang hujan, api tu ditolak makan pokok-pokok pine tu. Pokok pine ni pula jenis tinggi menegak, jadi bila dia terbakar kita memang akan nampak sangatlah kebakaran tu berlaku. Jadi nampaknya tak kisahlah apa pencetus awal api berlaku, krisis climate nampaknya adalah minyak yang memarakkan api. Dan ini langsung tak dibantu dengan keputusan negara tu untuk gantikan tumbuhan yang sedia ada yang elok-elok boleh beradaptasi dekat tempat tersebut, digantikan dengan spesies-spesies pokok penjajah. Jadi pengajarannya, bila kau gantikan apa yang asal di satu kawasan dengan penjajah, kau memang akan menjahanamkan bumi tempat tersebut, dan bukan itu saja, spesies penjajah itu pun akan merana sama. Jadi apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video Ajar yang akan datang. Tapi sebelum tu, kalau anda menyokong saluran Ajar, jangan lupa untuk tekan butang join. Assalamualaikum. Tahun ni, jom kita laksanakan ibadah korban bersama Korban Ikhlas. Serendah RM390 saja, Korban Ikhlas akan uruskan dari A sampai Z. Dengan mendaftar, anda juga akan mendapat sijil rasmi khas daripada Korban Ikhlas. Semoga binatang yang kita korbankan akan menjadi kenderaan kita melintas titian sirat. Klik pautan yang disediakan di bawah untuk berkorban.